Imagine you punya favourite chocolate menjadi penghubung rasa cinta you dengan seseorang. Kau dipertemukan disebabkan coklat. So dalam Romantic Anonymous ni, kau bayangkan dua karakter, dua-dua ada masalah. Yang seorang perempuan ni dia tak boleh bercakap dengan orang. Dia ada masalah. Apa tu masalah dia tu aku lupa. Tapi dia tak boleh dekat, dia tak boleh tengok orang. Macam aku kena pandang sana, aku tak boleh tengok kau, aku tak boleh bertentang mata dengan kau. And yang lelaki pula, dia tak boleh kalau terkena macam pegangan. Dia macam, jangan pegang saya. Okay, you tak boleh pegang. Dia tak boleh terkena benda, dia akan macam berpeluh. Dia akan rasa tak selesa satu badan. And these two weird individu bertemu disebabkan oleh coklat. Seorang pembuat coklat yang misterius ni kan, yang menghantar coklat dekat kedai ni, dan lelaki ni bos yang mengambil alih kedai coklat tu. Macam satu love story yang sangat cute, yang kau macam I really into it. Okay, every coklat premium yang disediakan tu ada cerita dia sendiri. Daripada episod 1 sampai 2, 3, 4, 5 dan 8, diorang namakan chapter tu, episod tu berdasarkan coklat yang ada. Weh, oh my god, love. Kalau seorang dah pelik, macam mana dua-dua pelik ni berjumpa? Macam mana dua-dua pelik ni bersatu? Macam mana coklat tu menyatukan diorang Coklat yang sangat premium, yang sangat indah. Disebabkan cerita ni buat aku rasa yang aku nak makan coklat mahal. Aku nak makan coklat yang aku tak boleh touch pun sebelum ni. Yang aku tak pernah terfikir pun flavor dia sebelum ni. Kau pernah terfikir tak? Cinta kau nanti buat coklat perisa laksa, perisa nasi lemak? Tak. Kalau kau tak terfikir pun, kau boleh layan drama ni dekat Netflix. Sangat in love. Okay, sekarang kita memang suka love. Okay, boleh tengok cepat. Okay.